Assalamualaikum, selamat pagi kepada kawan-kawan di YouTube channel. Kita pun dah 2-3 hari tak buat video, lupa kan. Jadi macam video yang sebelum ni aku bagi tahu dekat hampa, aku dah buat satu run ads dekat Facebook. Okey, hasil dia okey. Dalam 2 hari aku buat, 2-3 hari aku buat ni ada dalam 4-5 customer yang contact daripada tengok video dekat Facebook tu, dia contact mai. Tapi kontak sekerat jalan lah. Mungkin dia tengok survey apa, tapi sekurang-kurangnya dia kontak kita. Jadi kos untuk run ads tu aku dah sembang dah dengan yang buat tu. Jadi aku sembang dengan dia sama ada aku nak stop dekat tu ataupun perlu konsisten. Dia kata seeloknya bahasa dia macam ni, bahasa kiasan tu. Aku syok lah kata macam ni. Dia kata kalau kereta tu dah start jalan, bila kereta dah start jalan, kalau kita mati enjin, nak start balik, bila enjin dah sejuk, nak panaskan enjin balik tu jadi lambat sikit. Jadi aku faham lah, dah so konsisten lah. Jadi aku pun semalam pun ada tambah lagi kos untuk konsistenkan ads tu. Kita tengok, aku ni tengah buat untuk 2 minggu, baru ni dah jalan dah 3 hari. Kita tambah ke jadi 2 minggu. Kita nak tengok dia punya hasil tu macam mana. Sebab kita tak pernah try lagi run ads dekat Facebook. Kita nak cuba try test tengok. Jadi dan baru-baru ni pun kita ada satu company kredit yang JV yang JV, tapi untuk kes aku sendiri tak ada approval lagi lah. Cumanya yang special yang kredit ni untuk kes yang loan dengan mereka bawah 40k, mereka tak check sitos. Jadi untuk customer-customer yang sebelum-sebelum ni pun aku dah try submit 2-3 customer yang dekat tempat lain reject, submit dekat mereka, proses. Jadi tak tahu lagi dulu ke tak, tapi tengah proses. Aku harap dulu lah, seal pun tak pun ada ni kan. Lepas tu jadi lagi satu customer kredit tu, depa hanya buat untuk kes yang radius dia 1 km daripada kedai. Contoh kedai aku dekat Alostar, yang 1 km sekelilingnya. Kalau lebih 1 km tu tak. Kalau lebih dari 1 km pun tak buat. Contoh kedai dekat Alostar, kalau dekat Palay, Penang tu okey lagi lah. Kalau lajak sampai Selangor tu, ke Perak tu dia pun mungkin dia pun tak buat lah. Jadi kredit tu pun kalau bawah 40k, situ dia pun tak check. Dan kredit tu travel lorry dia pun tak buat. Jadi aku pun tengah duk dalam proses nak kenal dengan mereka. Sebab dengan aku pun banyak kredit lain, sebut pilihan nama tu, Ion Kredit, Childish, 365, GFS, yang baru join ni Tanjong. Banyak kredit. Jadi setiap kredit ni dia ada kelebihan masing-masing, mereka ada prosedur masing-masing dan mereka pun ada kekurangan masing-masing. Jadi untuk hari ni aku share dulu sikit pasal Tanjong sebab aku baru duduk deal dengan mereka. Nanti ke depan hari kita share sama sedikit pasal kredit ni. Macam tu juga dengan bank. Dengan kita pun ada banyak panel daripada bank, CIMB, Maybank, Public, Onlyong, Muamalat, PSN, bank pun kita sebut. Dan banyak lagi bank lah yang kita ada, yang kita duk berurusan. Jadi aku harap tolong doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Assalamualaikum, canggih.